Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dihormati seterusnya, rakan-rakan sekalian. Bulat air kerana pembentun, bulat manusia kerana muafakat. Begitulah indahnya peribahasa yang menggambarkan bahawa perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah negara. Persoalannya, apakah yang dapat kita lakukan untuk bersama-sama membina sebuah negara bangsa yang kukuh, aman dan dihormati di pesada dunia? Hadirin yang saya hormati, negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu padu, berkongsi identiti kebangsaan, menghormati kepelbagaian kaum serta bekerjasama demi kemajuan negara. Dalam usaha membina negara bangsa, rukun negara menjadi panduan utama yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Isi pertama menghayati prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Hadirin sekalian, kesetiaan kepada raja dan negara bukan sekadar mengibarkan jala gemilang atau menyanyikan lagu negaraku. Sebaliknya, prinsip ini menurut setiap rakyat mencintai tanah air, mempertahankan keamanan negara dan meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan diri. Sebagai generasi muda, kita boleh membuktikan semangat patriotisme dengan menghormati lambang negara, mematuhi undang-undang serta menjaga nama baik Malaysia sama ada di dunia nyata maupun di media sosial. Rakyat yang setia akan sentiasa berusaha menyumbang kepada pembangunan negara melalui ilmu, kemahiran dan akhlak yang mulia. Jelaslah bahawa semangat kesetiaan menjadi tunjang kepada pembinaan sesebuah negara, bangsa yang berdaulat dan dihormati. Hadirin yang dikasihi, mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjamin hak setiap rakyat tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Oleh itu, setiap individu perlu menghormati perlembagaan dan mematuhi undang-undang demi mengekalkan keamanan negara. Jika rakyat mengabaikan undang-undang, maka akan berlakulah jenayah, rasuah, penyebaran fitnah serta perpecahan masyarakat. Sebaliknya, apabila semua pihak mematuhi peraturan negara, akan menjadi lebih aman, stabil dan diyakini oleh masyarakat antarabangsa. Sebagai pelajar, kita boleh bermula dengan perkara yang mudah seperti mematuhi peraturan sekolah, berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap tindakan. Ingatlah, masyarakat yang berdisiplin melahirkan negara yang dihormati. Sidang hadirin yang saya muliakan, menghayati prinsip kesopanan dan kesusilaan. Dalam era digital hari ini, cabaran terbesar bukan sahaja datang daripada ancaman luar, malah berpunca daripada sikap masyarakat sendiri. Kata-kata kesat, buli cyber, penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian semakin membimbangkan. Oleh itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan perlu dijadikan budaya hidup kita. Kita hendaklah menghormati ibu bapa, guru, jiran serta rakan-rakan daripada pelbagai kaum dan agama. Di media sosial pula kita perlu berfikir sebelum menulis, menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi dan sentiasa menggunakan bahasa yang berhemah. Apabila rakyat saling menghormati dan berbudi bahasa, perpaduan akan terus kukuh sekaligus mempercepat usaha membina negara bangsa yang harmoni. Hadirin yang saya dihormati, sesungguhnya membina negara bangsa bukanlah tanggungjawab kerajaan semata-mata, tetapi merupakan amanah seluruh rakyat Malaysia. Jika kita menghayati prinsip kesetiaan kepada raja dan negara,
keluruhan perlembagaan serta kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Sudah pastilah Malaysia akan terus aman, bersatu dan maju. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara bukan sekadar lafaz di bibir tetapi amalan dalam kehidupan seharian. Generasi hari ini ialah pewaris masa depan negara. Kitalah yang akan menentukan sama ada Malaysia terus gemilang atau sebaliknya. Akhir bicara, marilah kita berganding bahu menyemai perpaduan, menghormati kepelbagaian dan mengamalkan nilai-nilai rukun negara demi merealisasikan impian bersama membina bangsa yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih.